Yang ketujuh, antara kalimah yang boleh dijamakkan dengan jamak muannas salim ialah masdar. Sebelum ni kita belum lagi belajar masdar. Permulaan kita belajar masdar ni dalam jilid yang keempat nanti. Dalam jilid yang keempat, barulah kita mula belajar masdar. Bab yang ke-52. Kita akan terangkan apa itu masdar, jenis-jenis masdar, dan ada juga akan dimasukkan tentang jamak bagi masdar. Jamak masdar, yakni jamak bagi masdar. Maksudnya kalau kita tengok jilid yang keempat nanti, fahris dia ni, bab yang ke-52 permulaan pengajian masdar. Kemudian bab yang ke-53 sambungan lagi tentang masdar. Yang ni masdar yang original lah, sulasi, mujarab. Kemudian masdar daripada kata kerja terbitan. Di bawah dia nanti akan adanya tajuk akhir sekali, jamak bagi masdar. Dan nanti akan disentuh jilid yang ke-8 lah kan. So jilid yang ke-4, kemudian jilid 8 yang kita sekarang ni lah. Jadi yang sekarang ni jilid 1 kita, sepatutnya saya tak sentuhkan jilid 8. Saya kata yang ni ada dalam jilid 8. Dan jilid 8 ni sebenarnya berasal daripada jilid 4. Masdar mudah saja dalam bahasa Melayu kita, artinya kata nama abstrak. Kalau pukul, maknanya dia pukulan. Bahasa Arab sangat mementingkan masdar. Bahasa Melayu kita kurang menggunakan masdar. Biasanya bahasa Melayu kita kalau diterjemahkan masdar, perkataan masdar dalam ayat tu ada perkataan masdar, ditukar kepada kata kerja. Kerana bahasa Melayu kita kurang menggunakan masdar. Kalau kita tengok kamus, biasanya dalam kamus diberikan kata kerja madhi, mudhari' dan juga masdar. Contohnya dalam kamus Marbawi kita ni kan, saya sengaja ni masukkan di sini, ambil keberkatan kamus kita ni, kamus Melayu kita, guna. Saya sampai sekarang ni saya guna. Walaupun saya tak perlu dah, tapi mungkin Allah Subhanahu Wa Taala campurkan dalam hati saya tu, rasa nak guna dia. Maknanya Allah nak bagi pahala kepada pengarang dia. So dia jadikan kita tu nak guna dia. Contohnya kan, kalau dia bagi kata kerja, ini madhi mudhari'. Qadara yaqdiru. Yaqduru pun boleh. Ataupun qadira yaqdaru. Kemudian dia akan bagikan satu isim yang berbaris atas. Yang ni kita namakan dia sebagai masdar. Dia baris atas tu kerana faktor nak tunjukkan jenis masdar tu ialah jenis maf'ul mutlaq. So qadara yaqdiru qadran. Qadira yaqdaru qadran. Masdar ni kadang-kadang dia banyak. Qadran pun boleh. Maknanya kalau kita tukar baris dia kepada baris asal dia qadrun lah. Qadrun, qudratun, maqdiratun, maqduratun. Kebetulan lafaz qadara ni ataupun qadira ni mempunyai masdar yang banyak. 1, 2, 3, 4. Ada setengah tu memiliki satu masdar sahaja. Contoh yang mudah kita tengok daraba lah kan. Daraba kita. Daraba kan. Daraba memukul, telah memukul, yadribu akan memukul. Selepas tu dia akan bagikan masdar. Pembukulan lah. Daraba yadribu, telah memukul, akan memukul, pemukulan. Darban. Kalau kita tukar baris kepada baris yang asal, darbun. Pemukulan. Yang ni 3 huruf kan? 1, 2, 3. Nama fi'il ni sulasi. Maknanya jenis 3 huruf. 1, 2, 3. Yang ni jadi 4 ni kerana faktor nak menunjukkan mudhari' sahaja. Tapi yang kita nak tengok original tak original, tengok kepada madhi dia. So madhi dia 3 huruf, maka grup ni grup kata kerja yang asli, yang asal, yang tidak ditambahkan sebarang imbuhan. Kan bahasa Melayu kita pun ada kan? Makan, memakan, makan asal dia. Bila kita tambah imbuhan, jadi memakan. Baik, kalau bahasa Arab, dia ada kata kerja terbitan. Ini daraba ni. Ini yang asli. Kalau kata kerja terbitan itu, dia akan tambah huruf-huruf yang tertentu kepada kalimah yang asal. Daraba ni. So, daraba, ra tu dia sabdukan. Artinya dia tambah satu huruf ra. Double ra. Daraba.
Yang ini kata kerja terbitan. Kata kerja terbitan akan menghasilkan masdar juga, jenis terbitan juga. Jenis masdar kata kerja terbitan. Yang ni kan, daraba, dia tambah alif kan. Ini pun kata kerja madi, dia tambah alif. Jadi daraba, ini pun kata kerja terbitan. Nanti dia punya masdar pun ada bentuk terbitan yang tersendiri. Yang ni dia tambah alif di depan kan, hamzah di depan. Adaraba. Dia tambah, kemudian dia matikan sini, kemudian yang lain tu dia kekalkan. Adaraba. Ini pun kata kerja terbitan. Nanti dia ada masdar dia yang tersendiri. Yang ni tambah ta ni kan. Tambah ta, yang ni tambah alif. Selepas tambah alif, dia tambah ta di depan tu. Tadaraba. Ini pun kata kerja terbitan. Maknanya kata kerja terbitan inilah kata kerja, kalau bahasa Melayu kita tambah imbuhan. Kalau bahasa Arab, tambah huruf-huruf yang tertentu kepada body darabah tadi. Body kepada sulasi mujarab. Yang ada 3 huruf tadi kan, kita tambahkan. Kadang kita tambah alif, kadang kita doublekan huruf di tengah tu. Kadang kita tambahkan alif, kadang kita tambah alif pun kita tambah, kemudian ta pun kita tambah. Kadang tu kita tambah hamzah di sini, di depan ni. Dengan huruf yang kedua tu kita matikan. Kadang tu kita tambah to di sini. To. Kadang-kadang tu ta, huruf ta saja. Ta. Yang ni to. So asalnya ta. Kita tambah hamzah wasal, kita matikan huruf yang kedua, kemudian kita tambahkan to besar ataupun kita tambah ta kecil. Yang lain tu sama juga. Hurufnya sama. Jadi masdarnya ni akan berlainan lah. Masdar akan ada bentuk-bentuk yang tersendiri bagi bentuk-bentuk yang tambahan macam ni. Dan semuanya melebihi 3 huruf kan. Yang ni ra, tambah 1 ra, jadi 4. Yang ni tambah 1 alif, yang ni tambah 1 alif, jadi 4 juga. Yang ni tambah ta dan alif, jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 4. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Jadi, kata nama masdar yang melebihi 3 tadi, 3 huruf tadi, yang melebihi 3 huruf. Masdar yang melebihi 3 huruf. Maknanya kata kerja dia asalnya melebihi 3 huruf. Masdar bagi kata kerja terbitan. Yang kita panggil sulasi mazi. Kata kerja sulasi mazi. Kata kerja 3 huruf yang ditambah huruf. Mazid artinya tambah. 3 tambah something. Mazid. Tambah huruf-huruf yang tertentu. Jadilah kata nama terbitan. Jadi masdar yang ni bukan masdar yang 3 huruf tadi. Masdar yang kata nama terbitan tadi, dia kalau dijamakkan dengan jamak muannas salim. Contohnya kan, kita ada kata kerja arafa. Yang ni yang asal, arafa. Mengetahui. 3 huruf kan? Yang ni sulasi lah, kita panggil 3 huruf. Sulasi. Yang 3 huruf ni, kalau kita nak tengok masdar dia, kita kena tengok komus. Tengok komus dia. Arafa kita tulis. So, arafa kat sini. Ni arafa. Dia bagi madi, dia bagi mudhari'. Lepas tu dia akan bagi masdar. Masdar dia irfah. Irfatan, irfatun, irfanan, ataupun irfanun, ataupun ma'rifatun. Ma'rifatun. Yang kita sebut ma'rifah ni, asalnya dia adalah masdar kepada arafa. Arafa artinya mengetahui. Yang ni artinya pengetahuan lah. Ini pengetahuan. Yang ni 3 huruf kan? So, masdar dia tidak boleh dikiaskan. Tak boleh kita cipta. Tapi masdar-masdar bagi yang selain sulasi ni, yang kita tambah huruf-huruf tu, dia boleh dikiaskan. Dia ada cara nak bina dia. Dan dia akan melebihi daripada 3 huruf lah.
So masdar-masdar yang dimaksudkan ialah masdar-masdar sulasi mazi. Kita panggil sini sulasi mazi. Jadi yang ni, kalau yang berganda dia ialah kita sabdukan dia. Arrafa. Ra di tengah tu kita gandakan dia. So ini akan jadi kata kerja terbitan. Kata kerja terbitan ataupun kata kerja mazik kita panggil kan. Mazik artinya kita tambah. So tambah huruf ra di sini. Dua double ra. Jadi masdar yang akan terhasilnya ialah ni. Ta'rifun. Taf'ilun. Ini wazan dia. Nanti kita akan belajar. Semua yang berwazan fa'ala, masdar dia taf'ilun. Jadi, arrafa ta'rifun. Oleh kerana dia adalah masdar kepada fi'il yang sulasi mazi, maka masdar dia dijamakkan dengan jamak muannas salim. Ta'rifatun. Istilahun. Daripada istalaha. Talaha. Ini kata kerja dia. Menghasilkan masdar dia istilahun. Pengistilahan. Istalaha mengistilahkan. Masdar dia pengistilahan. Menjadikan sesuatu itu beristilah. Jamak bagi masdar dia ialah tambah alif tanah. Istilahatun. Yang ni ista'mala. Ista'mala. Biasanya dia banyak lah. Sepatutnya 3 aja. Amila. Kemudian tambah hamzah, tambah sin, tambah ta. Mazid. Ista'mala artinya menggunakan. Penggunaan isti'malun. Istif'alun. Nanti kita akan belajar wazan-wazan masdar. So jamak dia nanti akan menerima jamak muannas salim isti'malatun. Tengok kan? Ta'rif dia punya asal dia arrafa yu'arrifu. Kata kerja dia. Yang ni istalaha yastalihu istilahan. Kalau ikut marbawi tadi kita bagi ataskan semua kan. Arrafa yu'arrifu ta'rifan. Istalaha yastalihu istilahan. Ista'mala yasta'milu isti'malan. Itu untuk mudah hafal. Cara menghafal dia kita fathahkan masdar tadi. Arrafa yu'arrifu ta'rifan. Istalaha yastalihu istilahan. Ista'mala yasta'milu isti'malan. Baik, sekarang ini timbul masalah. Masdar ni kata ulama kita, ulama nahwu lah, dia kata masdar ni sebenarnya dia ni isim jins. Maknanya dia ni sesuatu yang umum, pemukulan kan. Bukan menentukan, kalau kita kata kereta ni bolehlah kita nampak pegang dia. Nanti boleh tengok kereta itu, kereta A, kereta B, kereta C kan. Kalau pukulan, dia sesuatu yang di dalam kepala je. Jadi, bagi ulama nahwu, mereka kata masdar ni asal dia mufrad saja. Dia tak boleh ditasniahkan, tak boleh dijamakkan. Tak boleh ditasniahkan, tak boleh dijamakkan. Kerana dia sendiri itu boleh mewakili apa sahaja. Satu pukulan pun kita panggil pukulan, 2 pukulan pun kita panggil pukulan, 3 pukulan pun kita panggil pukulan. Kalau kita anggap dia tu jamak-jamak lah. Kalau kita anggap dia tu tasniah-tasniah lah. Kalau kita anggap dia mufrad lah. Lafaz dia. Jadi macam mana pula yang ni? Sedangkan dia masdar. Yang ni hujah dia melalui istiqra'. Istiqra'. Istiqra' ataupun kita panggil tatabbu'. Hasil daripada pengalaman dan penyemakan orang-orang yang terlibat dalam bahasa Arab ni. Mereka tengok literature orang Arab zaman dahulu kala. Bila masdar yang melibatkan lebih daripada 3 huruf ni kan, banyak mereka menggunakan jamak muannas salim. Yang menyebabkan mereka terpaksa mengeluarkan satu kaedah. Masdar yang melebihi 3 huruf dijamakkan dengan jamak seperti ini. Masdar yang 3 tadi, kami tak bertanggungjawab. Kalaulah ada, nanti dia akan ada takwilan lah. Mungkin masdar itu telah dijadikan isim. Bukan lagi makna dia pukulan. Makna dia benda. Benda yang dipukul. Dia dah jadi sesuatu yang seperti benda. Jadi sesuatu yang seperti benda boleh dijamakkan dengan jamak muannas salim lah. So untuk peringkat ni memadai kita tahu bahawa setengah masdar seperti masdar yang memiliki huruf yang kata kerja dia melebihi 3 huruf, maka
dia akan dijamakkan dengan jamak muannas salim. Wallahu a'lam bissawab.